Apa? Lampu tom yum Ni kedai tom yum ke apa? Menu kita belum decide lagi. Tapi nama kita dah ada. Nama kedai Sesuap. Dengan slogan yang sangat indah, iaitu setiap suapan sebuah cerita. Sekarang ni, kedai ni tak ada signboard lagi ni. Aku daripada itu hari lagi kontak-kontak. Bang, bila nak datang ukur signboard apa semua, kita dah panggil. Tapi tak datang-datang. Kita nak tukar signboard ni. Kalau boleh nak cepat, sebab sekarang ni dalam ni kita dah siap cat simen dan sebagainya. Kita ada barang-barang, kita dah susun. Sekarang ni kita tengah tunggu kerusi dan meja untuk sampai. Lampu luar ni tak lama lagi kita nak tambah. Lampu dalam semua kita dah tambah dah. Sekarang ni signboard tu yang paling penting. Aku nak orang sekarang ni daripada jauh dah tahu dah nama kedai aku ni Sesuap. Setiap suapan sebuah cerita. Aku nak bagi tahu satu sikamat, satu seremban nama kedai aku apa. Kalau korang yang mana ada kenalan-kenalan, yang mana buat banner, buat signboard dekat area Seremban, dekat-dekat sini, tolong roja jap. Kalau dia ada TikTok kau try mention dekat bawah ni ramai-ramai. Yang mana paling laju, kita jalan dengan dia terus. Okay, jumpa korang next video. Kita akan update dekat kedai kita ni. Mantap oi.